Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dalam live saya setiap hari insya-Allah saya ada kesempatan hari ini untuk berkongsi ilmu ataupun kita nak bersembang-sembang tentang emas, kewangan dan public gold. Sekiranya tuan-puan ada apa soalan tentang emas, kewangan dan public gold, tuan-puan boleh terus tinggalkan dekat ruang komen. Salam perkenalan, saya Hafiz Syafi'i. Saya seorang dealer emas public gold yang aktif. Agak sibuk 2-3 hari ni, banyak jumpa dealer-dealer di bawah bimbingan saya dan juga komiti-komiti yang di bawah tim G100 Network untuk mewakili saya mewakili G100 Network untuk jumpa rakan-rakan kita yang bekerja dekat belakang tabir lah, yang mana yang sama-sama membangunkan G100 Network. Jadi salam perkenalan, saya Hafiz Syafi'i. Saya seorang dealer emas public gold yang aktif. Sejak daripada tahun 2016 lagi, tuan-puan boleh ambil peluang ni untuk bertanya apa-apa sahaja soalan tentang emas, tentang kewangan, tentang public gold. Saya bukan nak mengajar, saya cuma nak berkongsi ilmu dan kongsi pengalaman lah. Saya bukanlah yang terpaling pandai, tapi saya belajar daripada mentor saya, penulis buku emas dan juga buku misi bebas hutang. Jadi dalam saya punya live, saya banyak berkongsi macam mana kita nak kaya dengan cara yang sebenar dengan emas lah. Dan hari ni sekarang macam ada satu cerita yang agak menarik. Muncul lagi skim-skim emas yang mana beli emas dapat income, dapat jaminan keuntungan. Sebenarnya ini adalah salah satu tips dan modus operandi skim-skim cepat kaya yang bertopeng kat emas, yang mana siapa-siapa yang mudah terpengaruh dengan skim-skim yang ditawarkan, skim-skim yang tak masuk akal, yang kita nampak macam logik, tapi sebenarnya ada udang di sebalik mi, yang mana kalau ada udang, kalau tak ada udang pun okey lagi, tapi yang membahayakan kita adalah itu adalah satu perangkap kepada kita untuk meleburkan duit kita. Jadi siapa-siapa yang, kadang-kadang saya kesian tuan-puan, saya kesian untuk siapa-siapa yang baru nak start, tak ada ilmu. Dia anggap emas ni ada satu perkara yang ajaib. Tak ada sebenarnya. Emas secara simple saja, beli emas dan dapat emas secara fizikal. Sebagai contoh, dekat tangan saya ni ada 10 dinar lah. 10 dinar ni harga dia sekarang ni 10 dinar berapa? 1 dinar 2,500 1 dinar. 10 dinar sekitar 25,000 lah hari ni. Dekat cuba saya cek secara detail. Jadi bagi tuan-puan yang nak belajar daripada pengalaman saya, tuan-puan boleh tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen. Saya cuba bantu tuan-puan, saya cuba share setakat apa yang saya tahulah. Jadi 10 dinar dekat tangan saya ni, 10 dinar hari ni harga dia sekitar RM26,000. 10 dinar ni saya beli sekitar Oktober 2023. Oktober 2023 harga dia 12,900. Kita try kira Sekejap, bila nak kira ni kita kena mirror dulu. Kita try kira. Hari ni tuan-puan, kalau tuan-puan cek harga PG buyback 10 dinar 24,600. 24,600 tolak dengan 24,600 tolak dengan saya beli 12,900. Ini harga buyback tau, bukannya harga maksudnya kalau kita nak jual balik kepada public gold, memang kita akan dapat harga ni lah hari ni, sekitar 246 lebih dan 12,900, katakanlah 12,800 lebih sebenarnya. Saya naikkanlah supaya kita senang kira. Maksudnya keuntungan saya terhadap 10 dinar ini, keuntungan saya terhadap 10 dinar ni sekitar 11,700 dalam masa Oktober 2023 saya beli,
Oktober 2024 setahun, Oktober 2025 2 tahun. Sekarang ni 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 24 bulan tambah dengan 7. Maksudnya 31 bulan. 31 bulan bahagi dengan 31. Bahagi dengan 31. Bahagi dengan 2 tahun lebih lah. Bahagi dengan 2.5. 11,700 bahagi dengan 2.5. 2 tahun lebih. 4,680 per year. Dari sudut percentage 11,700 bahagi dengan 12,900. Okey, sekitar 90% tuan-puan. Keuntungan dalam masa 2 tahun setengah sekitar 90%, darab 100 yang ni persen, darab 100, jadi sekitar 90%. Dan kalau dibahagi dengan 90%, bahagi dengan 2.5, sekitar 36%. Tapi ini perkara yang jarang-jarang lah berlaku sebenarnya. Okay? Jadi saya banyak berkongsi kepada tuan-puan ilmu tentang asas betul-betul, supaya kita tahu apa sebenarnya matlamat sebenar apabila kita menabung emas. Okay? 3 tahun lalu saya beli emas 50 gram bang. Sekarang berapa harga kalau nak jual? Okay. Din Todak 50 gram yang Cik Din ni beli ni emas jenama public gold ataupun emas bukan public gold. Sebab kalau kita nak jual balik dekat public gold ada dua harga lah. Okay. Harga emas public gold sendiri dia kalau kita jual balik lebih mahal berbanding emas brand X. Okay. Cuba Tuan Din komen sikit, maksudnya brand X ataupun emas PG. Nanti saya terus boleh rujuk dekat sini. Okay, saya guide untuk tuan-puan macam mana nak rujuk harga kalau kita jual balik. Okay. Jadi tuan-puan, hari ni tuan-puan, saya banyak nak bercerita tentang asas-asas. Okey, emas salah satu alat untuk kita membina kekayaan. Tapi emas dia tak ada magic. Emas salah satu bentuk simpanan sahaja. Okey, tuan-puan tak payahlah nak pergi cari apa jalan-jalan untuk cepat kaya dengan emas. Oh, public gold tak dapat income. Yang ni dapat income. Okey, Tuan Din. Okey, kalau emas jenama public gold hari ni untuk 50 gram 28,798. Dia bukan hari ni, dia minit ini. Sebab apa? Harga emas public gold tuan-puan diupdate setiap 72 kali sehari. Okey, setiap 20 minit. Jadi sebab itulah kalau kita nak menabung emas, ada saja bajet yang sesuai untuk kita menabung emas, terus je alihkan simpanan tersebut ke dalam bentuk emas. Tak perlu bimbang tuan-puan, harga emas dalam tempoh jangka masa panjang confirm naik. Dan kita simpan emas, salah satu sebab utama tuan-puan kita nak simpan emas adalah untuk kita menyimpan nilai. Okey, menyimpan nilai kekayaan. Jadi apa maksud menyimpan nilai? Menyimpan nilai ni maksudnya kita kena ada barang dulu. Kita kena ada duit dulu. Duit semakin lama semakin jatuh nilai dia. Emas dapat mengekalkan nilai. Okey. Wow, banyak untuk tapi Tuan Din, kalau Tuan Din tak ada apa-apa keperluan untuk jual emas, tak perlu. Okey. 3 tips penting untuk jual emas. Yang pertama, prinsip penting untuk kita jual emas. Yang pertama kita kena ingat, kita jual emas bukan sebab emas naik harga. Tapi sebab ada 3 perkara ini. Yang pertama, kalau Tuan Din terdesak nak pakai duit, dah tak ada dah duit-duit lain nak digunakan untuk makan minum, untuk beli beras, untuk bayar sewa rumah ataupun bayar komitmen bulanan. Yang mana kalau tak bayar ni membuatkan kita tak boleh nak teruskan kehidupan kita.
asas untuk kita hidup ni ada 3 perkara saja. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua tempat tinggal, dan yang ketiga adalah makan dan minum. Jadi apabila terdesak nak pakai duit, maksudnya barulah kita jual emas. At least kalau siapa-siapa ada emas, dia tak perlu bimbang untuk nak pinjam duit dengan kawan-kawan, dia tak perlulah. Okey. Jadi siapa-siapa ada emas sebenarnya dia ada duit. Tak nak jual tambah lagi. Yes, ini baru cara yang betul menabur dalam bentuk emas. Okey. Yang kedua adalah apabila Tuan Din dah capai target simpanan. Target simpanan sebagai contoh. Ada 10 dinar ni lah. Kebetulan atas meja saya ada 10 dinar. 10 dinar ni tuan-puan, okey. 10 dinar sebenarnya, kenapa saya beli 10 dinar ni pada Oktober 2023? Sebab utama sebenarnya adalah saya plan untuk tunaikan umrah. Saya siapa-siapa insya-Allah lah, saya mungkin aktif buat live minggu ni. Minggu depan insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan, kalau panjang umur, saya berangkat ke Tanah Suci insya-Allah. Jadi minggu ni saya insya-Allah saya ada banyak masa untuk banyakkan live, sebab saya duduk rumah sambil-sambil packing, tengok apa lagi barang tak cukup, sambil-sambil baca-baca buku tentang haji. Okey, saya duduk rumah. Jadi cerita tentang 10 dinar tadi cerita tentang 10 dinar. Saya beli 10 dinar tahun Oktober 2023. Sebab apa? Sebab saya dah tengok dah dekat saya punya T hijari, mungkin dalam masa 2 tahun ataupun 3 tahun saya dapat panggilan haji. Okay? Dan jagaan saya tu betul. Jadi saya tak pernah pergi umrah. Jadi saya fikir sebelum saya tunaikan haji, at least saya nak tunaikan umrah dululah, sekali at least. Jadi saya pun prepare siap-siap. Saya beli 10 dinar. Dan sekitar Januari tahun 2025, saya tunaikan umrah. Dan waktu tu alhamdulillah, sebenarnya saya nak jual emas ni, tapi rezeki saya waktu tu mungkin ada duit lebih, saya tak perlu jual lah dinar ni. Walaupun dah capai target, yang ni saya tak jual, tapi sebab apa? Sebab saya ada duit lain lah. Okay, saya ada duit lain. Okay. Jadi itu sebenarnya tujuan untuk kita tujuan untuk kalau kita nak jual emas, iaitu apabila kita dah capai target kita punya simpanan. Okay. Ini 5 dinar. Ini apa ni? 20 gram. Jadi okey, sama-sama. Thank you tahniah tuan-puan yang join live saya. Okey. InsyaAllah dekat live saya setiap hari saya banyak kita sembang-sembang, kita cerita tentang manfaat dan pengalaman untuk simpanan emas. Sebenarnya daripada tabungan emas juga, alhamdulillah saya boleh capai bebas kewangan. Tapi apabila saya bawa topik tentang bebas kewangan, topik ni agak berat. Agak berat untuk penonton sekian, untuk yang follow live saya ni agak berat untuk tuan-puan faham, hadam. Sebab apa? Benda ni pengalaman saya 10 tahun. Pengalaman 10 tahun, saya nak compress dalam masa 1 jam, tak boleh. Okay? Jadi cukuplah tuan-puan tahu bahawa apabila tuan-puan dah menjadi penyimpan emas public gold di bawah mingat saya, akhir sekali tuan-puan kaya dengan emas hasil daripada jom satu lagi, saya tak nak gunting rambut ni. Saya tak nak gunting rambut lagi. Salah satu sebab adalah saya baca-baca buku tentang haji dekat waktu bercukur haji ni, semakin banyak rambut yang kita potong, semakin maksudnya dari
ganjaran pahala tu lebih besar lah. Adalah detail dia, saya bukan orang agama sangat. Tapi saya duduk baca-baca buku haji tu, itulah apa yang saya faham. Jadi saya fikir saya tak nak potong rambut sampailah nanti saya botak terus. Nanti saya botak terus. Okay, saya tak nak potong rambut sampailah 10 Zulhijjah. Okay, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita dekat Arafah, kemudian 10 Zulhijjah melontar dan kita ni lah Tahlul Sani, kita dipanggil Tahlul Awal nama dia. Okey. Jadi saya settle dekat situ. Okey. Jadi tuan-puan, bila kita menabur emas ni biar ada tujuan. Ada tujuan tu maksudnya kita bukan menabur emas sebab tengok kawan-kawan, beli emas ni untung. Kita pun tak tahu celah mana untung pun kita tak tahu. Lepas tu kita beli emas, guna duit yang mana? Kita guna duit yang nak pakai dalam masa yang terdekat. Bila terdesak nak pakai duit, kita terpaksa jual emas balik. Jadi beli emas ni kita mesti guna duit lebihan. Alihkan cash kita setiap bulan ke dalam bentuk emas ni, anggaplah ia sebagai satu bentuk tabungan, bukan pelaburan. Okay, sebab itulah dekat saya tulis atas ni, asas tentang simpanan emas 10 tahun pengalaman saya. Okay. Alhamdulillah dengan hasil pada simpanan emas, tiga waktu untuk saya jual emas ni. Saya dah tulis dah. Ini last saya punya live. Yang seterusnya adalah yang ketiga, 3 waktu untuk kita jual emas adalah waktu ketiga adalah untuk kita upgrade aset kita, upgrade harta kita. Emas dan perak dia tak menjana income. Emas dan perak itu sendiri tidak memberikan dividen kepada kita. Ni perak dekat tangan saya ni, kalau jatuh atas phone, pecah phone saya. Okay. Jadi kita kena ingat itu asas-asas penting. Okey, baiklah. Asas-asas utama tentang emas mana okey. Saya buka ni. Okey, yang pertama. Asas emas yang pertama. ASB, tabung haji ataupun emas, yang mana lebih baik? Ini adalah persoalan yang ramai orang tanya. Okey, baiklah. Adakah emas ni yang terbaik dan membuatkan tuan-puan tak perlu untuk simpan cash? Tak betul. Okey, emas cuma salah satu alat simpanan. Duit pun kita kena simpan. Tak, walaupun saya sebagai seorang dealer public gold, saya tak memaksa, saya tak galakkan tuan-puan untuk simpan 100%. Simpan 100% ke dalam bentuk emas. Tak perlu tuan-puan. Okey? Jadi, ASB, tabung haji ataupun emas, yang mana lebih baik untuk simpanan jangka masa pendek? Untuk simpanan jangka masa pendek, iaitu kurang daripada 2 tahun, ASP ataupun tabung haji lebih baik. Itu hakikat dia. Sebab apa? Emas dalam tempoh jangka masa pendek, tuan-puan, ada turun dan ada naik. Jadi, macam mana boleh ada syarikat yang mana beli emas dengan dia dan dia memberi jaminan keuntungan setiap bulan? Tak logik. Kita fikir logik, macam mana syarikat boleh memberi keuntungan kita dan keuntungan tersebut pasti boleh. Dia jamin keuntungan. Dan sedangkan harga emas dalam tempoh jangka masa pendek ada dua nak naik. Macam mana dia nak manipulate, dia nak berdagang dengan emas tu? Nak rolling duit lah kononnya. Jadi kena ingat, asas emas adalah beli emas dan dapat emas secara fizikal. Okey? Jadi, tapi untuk jangka masa panjang, iaitu untuk 2 tahunan ke atas. Untuk jangka masa panjang, emas lebih baik. Sebab duit kertas yang kita pegang, nilai dia ada kuasa beli dia semakin lama semakin kurang. Itulah yang dinamakan
inflasi yang mana kita tak perasan. Okey. Inflasi ni tuan-puan, hari ni tuan-puan, bagi saya, siapa-siapa yang income bawah RM5,000, dia dekat-dekat dengan miskin. Okey. Income bawah RM5,000 hari ni, dia dekat-dekat dengan miskin lah. Kalau RM5,000 satu family lah, dia ngam-ngam. Nak kata, kos hidup hari ni, saya kalau keluar makan dengan family, paling-paling kurang pun RM50 hari ni. Okay? Kos makan RM50. Sekali makan. Saya katalah 2 kali makan. RM60 lah sehari. Kos makan. RM50 lah kot tuan-puan jimat cermat. Kita tuan-puan masak sendiri dekat rumah. RM50 darab dengan 30 hari. RM1,500. RM50 tak logik lah. RM50. Okay, RM1,500 lah. Boleh lah. Kos makan minum RM1,500. Tuan-puan bayar kereta lagi, minyak kereta, kos nak duduk rumah, bayar elektrik. Maksudnya RM5,000 tu income tak kaya dan tak miskin. Dan dalam masa sama, kita pun nak ada reward diri, nak pergi travel, nak pergi bawa anak jalan-jalan. Okay? Jadi, sebab itulah, dalam setiap kali saya punya live, tuan-puan, saya banyak tunjuk contoh income minimum RM5,000. Bagi siapa-siapa yang gaji RM2,000, memang gaji tak cukup, tuan-puan. Okay? Tuan-puan gaji RM2,000 dan lebihan setiap bulan tak ada lebih. Okay? Dan tuan-puan ada duit lebih, sebagai contoh RM100. RM100 ni, kalau tuan-puan tak mampu untuk menabung, lebih baik tuan-puan dapatkan buku. Saya punyalah minat beli buku, sampaikan ada beberapa buku ni, ada dua biji. Dua buah buku yang sama. Aduh, saya pun tersilap beli buku. Boleh sedekah lah kot dekat kawan-kawan. Okay? Jadi, tentang inflasi. Saya ingat lagi tuan-puan, waktu saya kecil-kecil dulu. Okay? Gaji ayah saya RM3,000. Waktu saya kecil dulu. Dan ayah saya seorang guru. Dan pada ketika itu tuan-puan, tahun 90-an, gaji RM3,000 ni, kalau dekat gaji RM3,000 ni kira kaya, tuan-puan. Okay. Jadi sebab itulah. Tapi hari ni gaji RM3,000 miskin. Itulah dinamakan inflasi. Kita tak sedar, tuan-puan. Jadi sebab itulah saya sedar perkara ni awal, dan apa yang saya nampak, tuan-puan, setelah setahun, 2 tahun saya berada di kilang kelapa sawit, kenaikan gaji saya, tuan-puan, kenaikan gaji yang saya terima tak sampai paling tinggi RM117 setahun. Saya cakap ini tak adil. Okay? Kos sara hidup naik lebih RM100-200 setahun. Gaji saya naik RM117. Maksudnya, saya semakin miskin walaupun semakin lama semakin bekerja. Dan sistem yang kita hadap hari ini, tuan-puan, dia tak membuatkan kita menang. Dia membuatkan kita kena bekerja lebih teruk, tapi kita semakin lama semakin miskin. Disebabkan oleh yang pertama adalah inflasi. Dan yang kedua yang ramai tak perasan, apabila kita banyak pengalaman kerja, gaji kita meningkat. Gaji kita meningkat bermaksud tanggungjawab kita makin meningkat. Okay, jadi sebab itulah, kalau gaji kita naik sikit-sikit dengan tanggungjawab yang kita ada, tak berbaloi. Okay, ini saya perasan awal. Sebaik setahun yang pertama saya bekerja. Jadi sebab itulah, sejak daripada itu, barulah saya susun, saya bekerja di luar waktu kerja untuk membina harta. Untuk membina harta, kena ada simpanan. Apa simpanan yang sesuai untuk boleh bertahan dengan lebih lama? Saya menabung dalam bentuk emas. Okey, lama saya explain poin yang pertama. Okey, baiklah. Jadi tuan-puan, walaupun harga emas ada turun dan ada naik dalam jangka masa pendek, okey,
Tetapi sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata sekitar 10% setahun. Ini rekod sejarah dalam masa 20 tahun. Jadi harga emas confirm naik dalam jangka masa panjang disebabkan oleh faktor inflasi. Tadilah inflasi tadi yang saya explain tadi, yang mana mungkin inflasi ni dia tak adalah sakitnya inflasi. Dia tak ada rasa, tuan-puan. Inflasi tu rasa macam mana? Sakit ke, ngilu ke? Tak ada, tuan-puan. Inflasi tu yang ada dekat sekeliling kita, kalau siapa-siapa tak ada ilmu, dia tak faham inflasi. Yang dia rasa adalah kerja penat, kerja hari-hari, gaji naik, kos sara hidup semakin naik. Lepas tu kita duduk merungut, akhir sekali benda tu tak habis-habis. Okey? Jadi duit simpanan jangka masa pendek simpanlah dalam bentuk ASB dan tabung haji. Untuk jangka masa panjang, tuan-puan menabung dalam bentuk emas. Okey, kalau tuan-puan tengok graf harga emas tak boleh tunjuk sangat sini graf, nanti TikTok dia ban nanti saya punya live. Okey, kalau tuan-puan tengoklah, saya tunjuk sekejap macam ni. Graf harga emas dia macam ni. Okey, mana? Okey, masih boleh. Masih dia tak, biasa kalau lama tak lap ni dia keras. Okey, graf harga emas ni, tuan-puan, macam ni dalam tempoh dia macam ni. Dia naik turun sikit, naik balik turun naik dalam tempoh jangka masa yang panjang lah. Jadi sebab itulah kalau tak nampak sebab itulah kalau untuk jangka masa panjang memang kita recommend menabung dalam bentuk emas. Okay? Jadi anda katalah tuan-puan hari ni tuan-puan nak start dengan 1 dinar lah. Ni 1 dinar kecil. Mana shilling? Ada shilling Tak adalah shilling. Apalah, okay. 1 dinar macam ni. Ini saya ada keluarga dinar dekat sini. Banyak rupanya 1 dinar saya. Saya tak perasan. Yang ni pun ada lagi 3 keping 1 dinar. Okey. Okey. 1 dinar ni. 1 dinar. Okey, ni 1 dinar. Yang ni 5 dinar. Yang ni 10 dinar. Saya ada adik-adik dinar public good ni. Saya ada semualah. Okey. Yang ni dinar. Okey, macam ni. Okey. Jadi tuan-puan, 1 dinar ni kecil ni. Harga dia hari ni 2,600. 1 dinar ni sesuai untuk, kalau tuan-puan ada 2 keping macam ni lah. Okay. Tuan-puan ada 2 keping 1 dinar, sesuai untuk jadikan sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan untuk sesiapa yang bergaji sekitar RM5,000. Okay. Ada 2 keping. Jadi tuan-puan, tabungan yang pertama, tuan-puan target dulu nak dapatkan 1 dinar. Bagi sesiapa yang bergaji RM5,000. Siapa-siapa yang bergaji RM5,000 tapi dah bekerja lebih daripada 5 tahun. Belum ada lagi simpanan at least 1 bulan dana kecemasan. At least 3 bulan dana kecemasan. Sebenarnya tuan-puan ada penyakit boros. 5 tahun tuan-puan, 5 tahun. Bukan setahun, 5 tahun. Saya bercakap tentang 5 tahun. Sepatutnya 5 tahun kita boleh simpan dana kecemasan at least 3 bulan pendapatan. Kalau tak boleh menabung dalam bentuk cash, belajar menabung dalam bentuk emas. Okay? Sebab sebenarnya kita tak perasan, tuan-puan tak perasan kita ada penyakit boros. Penyakit boros ni, kalau tuan-puan pergi klinik, pergi KK, tak boleh nak detect. Okay? Saya ada good news. Siapa-siapa penyimpan emas public good di bawah bimbingan saya, tuan-puan berpeluang untuk join workshop kaya dengan emas. Workshop kaya dengan emas ni, tuan-puan boleh bagi tahu saya untuk join, dan speaker dia adalah direct daripada penulis buku Wang Emas. Ini dia. Okay? Saya tak boleh nak tunjuk poster lama-lama, nanti kena
pen. Okay. Penulis, tuan-puan jumpa direct speaker eksklusif, bukan macam seminar yang ada 500 peserta. Maksimum seat terhad untuk setiap sesi cuma 30 orang sahaja. Kalau tuan-puan serius nak settlekan hutang, tuan-puan serius nak ada simpanan at least setahun simpanan, tuan-puan serius nak capai bebas kewangan, tak kerja ada harta, tak kerja pun ada duit tu datang daripada mana? Daripada harta. Yang saya share dalam live saya sebelum ni, tuan-puan boleh ambil peluang untuk join workshop tersebut. Dekat mana? Hanya di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, setiap hari Rabu malam, pukul 8 malam sampailah pukul 10 malam, kita baru nak start. Ini baru, ini berita yang terbaru ni, berita yang terbaru untuk tuan-puan. Okay? Jadi, bagi siapa-siapa yang dah mula menabung emas di bawah bimbingan saya, tuan-puan boleh cari saya. Okay? Tuan-puan ada kontak nombor saya tahu. Saya sentiasa engage dengan penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Dan siapa-siapa yang belum lagi, tuan-puan boleh isi je. Tuan-puan boleh, mungkin tuan-puan nak tanya dengan lebih lanjut tentang program ni. Tuan-puan, siapa-siapa yang belum lagi mula menabung emas, tak kisahlah. Okay? Tuan-puan tanya je, isi je dekat bawah ni, nanti saya guide tuan-puan. Saya explain dekat tuan-puan lah. Ini bagi siapa-siapa yang ada niat dan ada impian untuk capai bebas kewangan. Okay? Hari ni saya buat live lewat sikit. Pagi tadi saya sekarang saya kena buat rutin yang baru. Saya banyak kerja-kerja yang rutin yang saya rasa saya boleh pass kepada staff. Saya pass kepada admin saya lah. Sekarang ni banyak saya dah pass lah. Saya lebih fokus kepada urusan kerja-kerja yang penting. Seperti menulis. Saya nak banyak menulis sebab saya passion saya menulis sebenarnya. Okay. Jadi kerja saya nak menulis, buat live lah. Setiap hari. Kerja-kerja lain saya pass kepada admin. Okay. Dan tapi yang siapa-siapa yang contact saya, masih saya lah reply. Yang tu penyimpan emas saya memang saya ambil tanggungjawab sepenuhnya lah. Yang kerja-kerja lain ni mungkin tentang edit. Untuk edit video tu mungkin orang lain. Saya buat live, admin saya edit video dan post. Okay? Sebab kerja-kerja teknikal ni dia sebagai seorang business owner, kita perlu pass kepada orang lain lah. Okay? Benda-benda yang tak efektif. Okay? Jadi itu FAQ yang pertama. Yang pertama, okay. Yang kedua, ini antara soalan yang ramai juga bertanya, barang kemas, gold bar ataupun Dina, yang mana lebih baik? Okay. Cari dulu barang kemas. Ni dekat atas meja saya ada barang kemas. Barang kemas, gold bar, Dina, yang mana lebih baik? Assalamualaikum tuan-tuan, bukan emas semua kita kaya, tapi ilmu kita ada emas. Yes. Tuan Huzairi, bagus. Okey, baik. Jadi tuan-puan, kalau beli emas untuk tujuan simpanan, okay, kena ingat beli emas, tuan-puan beli emas untuk tujuan simpanan. Niat di hati adalah untuk simpanan. Okay? Bukan untuk berhias. Maksud saya bukan untuk berhias. Gold bar ataupun Dina, gold bar macam ni, ataupun Dina, lebih baik dan lebih menguntungkan. Harga per gram gold bar dan Dina murah sekitar 15% tuan-puan, berbanding dengan barang kemas. Okay? Spread value juga lebih kurang, jauh lebih rendah, 10%. Spread value barang gold bar dengan Dina ni dengan barang kemas jauh lebih rendah. Okay? Barang kemas tak sesuai untuk tujuan simpanan ataupun pelaburan. Ia cuma sesuai untuk perhiasan. Okay? Harganya lebih mahal dikenakan cas. Barang kemas ni dia ada cas upah.
Caj upah tukang yang dimanipulasi. Maksudnya macam mana tuan-puan? Caj upah ni dia dimanipulasi. Contoh kata, nak buat design ni susah, cik. Mana boleh murah-murah ini caj ni. Sebab apa nak buat design ni tak senang. Jadi dia naikkan harga. Jadi anda katalah harga emas jatuh, dia naikkan kos upah. Jadi barang kemas ni senang untuk dimanipulasi harga dia. Jadi tuan-puan, bukan bermaksud beli barang kemas tu salah, tak ada masalah pun. Tapi kita ingat beli barang kemas ni untuk kita berhias. Bukan kita, isteri kita. Okey. Jadi kita kena ingat, kalau beli emas untuk hiasan, belilah barang kemas. Emas untuk hiasan ni berapa banyak je tuan-puan, berapa banyak je kita boleh pakai. Saya tengok isteri saya dekat raya, waktu hari raya baru pakai untuk berhias. Lepas tu tak adalah, tak pakai pun. Jadi untuk senang, kita beli gold bar dengan Dina. Dan berita baik untuk siapa-siapa penyimpan emas public gold, tuan-puan boleh mula dengan tabungan emas public gold yang pertama dengan serendah RM100 sahaja. Nanti saya guide step by step. Bagi nak tahu dengan lebih lanjut, tuan-puan tak perlu bimbang. Tuan-puan isi je form dekat bawah, dekat bawah ni. Bawah ni. Untuk saya guide tuan-puan. Okey? Baik, soalan seterusnya. Apa beza gold bar dengan Dina? Sebenarnya tuan-puan, ini adalah Dina, 10 Dina. 10 Dina ni berat dia 42.5 gram. Yang ni adalah 20 gram gold bar. Kita compare ni lah. Compare 5 Dina dengan 20 gram. 5 Dina berat dia 21.25 gram. Gold bar ni 20 gram, berat dia 20 gram lah. Okay? Jadi, apa beza dia? Sama sahaja. Beza dia kalau tuan-puan tengok ni dah nampak dah beza dia. Satu bentuk dia petak, satu bentuk dia bulat. Itu saja perbezaan dia tuan-puan antara gold bar dengan Dina. Dari sudut potensi keuntungan, harga per gram, spread value, ketulinan untuk emas public gold, sama sahaja, tak ada beza. Kalau gigit ni, sama-sama berbekas lah. Sebab apa? Sebab emas 999 ni biasanya dia lebih lembut. Okey? Jadi beza dia adalah bentuk dia bulat. Gold bar dengan Dina ni Dina bentuk dia bulat, gold bar bentuk dia petak. Okey? Segi 4 lah. Satu Dina berat dia 4.25 gram. Jadi ada yang tanya saya, Cik Hafiz, saya nak yang mana lebih baik? Saya nak beli emas ke saya nak beli Dina? Tuan-puan, Dina ni dia macam unik. Kalau siapa-siapa belajar matematik ke fizik dulu, SI unik. Dia unik lah, unik. Maksudnya cm, 1 meter bersamaan dengan 100 cm sebagai contoh. Betul 1 meter 100 cm. Saya pun lama dah tak convert ni. 1 meter bersamaan 3 point mat lah, belajar mat. Okay. Yang akan fizik. 1 meter bersamaan mungkin 3 kaki, 3.333 kaki. Itu saja. Jadi Dina ni, 1 Dina berat dia 4.25 gram. 1 Dina 4.25 gram. Jadi nak beli emas ke nak beli Dina, Dina itu adalah emas. 1 cm sama dengan 10 mm. Ingat dulu lah belajar, tak ingat lah fizik ke mat desi, senti, mili, mikro, nano. Ini sebab mat lah. Saya tak ingat lah. Tapi insya-Allah lah. Tapi alhamdulillah lah, waktu dekat sekolah dulu mat dengan fizik ni subjek yang saya skor lah. Okay. Cuma saya tak boleh bio saya memang dapatlah B3. Okay. Sekarang ni tak tahulah nama B+ ke, tapi saya dapat B3 lah. Bio.
Math, fizik, math, kimia, semua A1. Okay. Boleh, best juga lah sekolah dulu, belajar dulu. Okay, seterusnya, soalan yang seterusnya yang sering ditanya oleh penyimpan emas. Bila waktu terbaik untuk beli emas? Ini yang bagi siapa-siapa baru nak start. Bijak. Tak adalah dia. Saya daripada sekolah rendah, saya tak pernah pun dapat nombor 1, tak pernah. Tapi insya-Allah dalam sekolah tu top 10 lah, top 10. Dan paling saya sedih waktu PMR, saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Bahasa ni memang saya dan keluarga saya, adik-beradik saya dekat PMR, semuanya tak ada yang dapat A. Tak ada dapat A bahasa Inggeris. Jadi sampaikan saya. Saya anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Sampaikan saya pun tak boleh A, tak dapat A dalam bahasa Inggeris. Jadi saya di sekolah SBP. Sekolah asrama penuh ni, straight A tu biasalah. Straight A tu biasa. Kalau ikut maka, kalau saya duduk kelas waktu PMR, saya duduk kelas yang budak paling pandai. Jadi apabila saya dapat PMR, saya dapat 7A 1B. Ini iklan sikit. 7A 1B. Saya masih dikekalkan untuk kelas yang pertama. Saya stres duduk kelas pertama ni sebab nak ajak main bola petang-petang, semua kaki-kaki study. Jadi semua kaki study. Saya pun pelik kenapa sekolah letak saya waktu walaupun saya tak boleh straight A PMR, tapi waktu form 4 tingkatan 4 untuk prepare untuk SPM, saya masih duduk kelas yang pertama. Saya pun agak sedih sebab saya tak nak dah duduk kelas mula-mula. Saya nak duduk kelas geng-geng main bola pula. Jadi saya pun tak tahu cara macam mana. Saya minta tolong mak saya. Saya minta tolong mak saya, boleh tak jumpa PK1 untuk turunkan kelas. Saya pun pergilah jumpa PK1 dengan mak saya. Lepas tu saya ingat lagi PK1 bagi tahu, cikgu, mak saya pun cikgu tapi bukan cikgu sekolah tu lah. Cikgu kata, cikgu, saya ni, ini first time cikgu, mak datang sekolah untuk suruh anak dia turun kelas. Jadi biasanya mak ni datang untuk suruh anak dia naik kelas, tapi cikgu je mak datang untuk suruh anak dia turun kelas. Saya sampai hari ni ingat, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, saya berjaya turun kelas. Saya happy duduk kelas yang kedua. Saya ada geng-geng main bola petang-petang. Dan alhamdulillah waktu form 5 saya naik kelas balik. Dan alhamdulillah insya-Allah lah SPM tu saya okey lah. Tak adalah straight A tapi okey lah. Itulah iklan sikit. Kita berbalik kepada soalan yang seterusnya adalah bila waktu terbaik untuk kita beli emas? Waktu yang terbaik untuk kita beli emas adalah sebenarnya apabila tuan-puan ada duit simpanan yang mana yang tuan-puan tak pakai. Tuan-puan ada duit simpanan sekurang-kurangnya untuk 2 tahun dan ke atas. Dan sudah faham perkara-perkara asas tentang emas. Inilah yang saya share tadi. Yang saya share daripada awal. Asas tentang emas. Beli emas, dapat emas. Beli emas tidak ada dividen. Emas tidak ada pendapatan. Emas tak boleh leverage. Emas tidak boleh dimanipulasi untuk jadi lebih banyak. Tak ada, tuan-puan. Beli emas dan dapat emas secara fizikal. Jadi, duit yang mana untuk kita beli emas? Duit yang kita tak plan, kita tak rancang untuk digunakan dalam masa yang terdekat. Sebab apa? Kita tak nak, andai katalah Cik Hafiz gaji saya RM5,000,
Saya nak terus beli 2 keping 1 dinar hari ni. Habis tu cik ada simpan lain? Tak ada. Sebab apa? Sebab orang cakap beli emas ni untung, dan orang cakap ada berita tu cakap harga emas akan naik. Lepas tu macam mana nak duit makan minum? Nantilah saya cari duit lain. Tak boleh tuan-tuan macam tu. Okay? Beli emas guna duit lebihan. Tak perlu banyak tuan-tuan, yang penting kita konsisten. Konsisten lah, ada duit bajet lebih RM200 sebulan. Menabung RM200 sebulan dekat akaun Muscat. Menabung. Seperti Tuan Den tadi. Tuan Den kata dia dah beli emas 50 gram daripada beberapa tahun lepas. Hari ni dia kata banyak untung. Okay? Jadi, itu antara kelebihan dan kenapa kita tujuan sebenar untuk kita menabung dalam bentuk emas. Jadi, tips dia untuk beli emas yang ditulis oleh mentor saya, jangan tunggu harga yang terbaik sebab kita tak tahu bila harga emas yang paling rendah kecuali harga tersebut sudah menjadi sejarah harga emas. Kalau tuan-puan hari ni tuan-puan, sebenarnya harga emas antara yang rendah. Harga emas paling tinggi tuan-puan sebelum ni, harga emas paling tinggi sebelum ni adalah RM764 per gram. Hari ni tuan-puan, harga emas saya tengok tadi RM625 per gram. Jimat dan diskaun lebih daripada RM100 per gram. Lebih daripada RM100 per gram ni, maksudnya kalau beli 1 gram, jimat RM100. Beli 10 gram, jimat RM1,000 daripada harga emas paling mahal. Beli 100 gram, jimat RM10,000. Okay, itu apabila kita, tapi kena ingat, kena faham dulu, kita tujuan untuk kita menabur dalam bentuk emas. Kita bukan nak melabur, kita bukan nak beli emas hari ni nak jual balik bulan depan. Tak ada tuan-tuan. Dan bilakah harga emas tertinggi tersebut? Baru saja awal tahun Januari 2026, harga emas yang tertinggi RM764 per gram. Thank you siapa yang bagi Jan Paul tadi. Jewelry. Okay? Jadi bila kita faham tentang asas-asas tentang emas, kita tak mudah untuk terpengaruh, kita tak mudah untuk terjerumus dengan perkara yang pelik tentang emas. Okay? Tuan-puan, waktu harga emas naik mencanak, sentiasa muncul skim pelik-pelik tentang emas. Saya boleh sebut satu-satu tuan-puan. Saya menabung emas sejak daripada tahun 2010. Saya menabung emas tahun 2010. Waktu tu saya belum lagi explore tentang dunia-dunia emas. Saya cuma beli emas beli emas yang macam ni. 1 dinar. Tuan-puan pergi carilah dekat aplikasi Public Gold, tak ada dah emas 1 dinar macam ni. Ini emas 1 dinar pertama Public Gold tuan-puan. Sekitar 2008 hingga 2010. Okey? Jadi tuan-puan, waktu tu tuan-puan, sekitar tahun 2000, saya tak ingat tahun berapa, tentang ada skim nama Geneva lah. Lepas tu, sekitar tahun 2012-2013, harga emas tengah mencanak naik. Daripada RM100 per gram, naik sampai mungkin sampai RM150 per gram, naik sekitar 50%. Muncullah skim emas, emas ETA, daripada wakalah-wakalah ni, tok belagak lah, muncul yang macam ni pula tuan-tuan. Okay? Bila orang tak faham tentang emas, apalah Public Gold ni, beli emas dapat emas 1 gram je, baik beli dekat sini. Beli emas, dapat untung bulan-bulan, dapat duit bulan-bulan, Melayu lagi. Ini tuan-puan, saya dah banyak dah jumpa. Ni baik kita support ni, Melayu buat bisnes ni. Sebab apa? Dia beli emas, kita beli emas dengan dia bagi lagi duit dekat kita. Public Gold China dah lah beli emas, tak bagi duit. Tuan-puan, asas emas ni tuan-puan kena ingat tuan-puan. Beli emas dapat emas. Okay? Banyak sentimen agama, sentimen perkauman digunakan untuk mengaburi mata kita. Okay? Tuan-puan boleh try
dan dapatkan kos pembelajaran, kos pengalaman yang mahal hasil daripada rugi dan kena tipu, ataupun tuan-puan belajar daripada pengalaman orang lama, pengalaman lepas. Dan lepas tu saya pernah dengar lagi ada satu, saya tak ingat syarikat tu nama apa. Siap masuk TV Al-Hijrah. Okey, masuk TV Al-Hijrah ni ni mesti baik ni masuk TV Al-Hijrah. Okey. Beli satu dinar dan dibagi option. Kalau nak dapat income, tak payah ambil satu dinar ni, letak, biar company tolong dagangkan. Macam-macam lah dia punya teori ni. Jadi yang mana tak faham dia pun tak payahlah ambil dinar. Lebih baik tak payah ambil. Ambil pun tak ada apa juga. Lebih baik tinggalkan dalam, biar company tolong buat, tolong investkan kononnya lah. Okay. Lepas tu kita dapat income bulan-bulan. Itu pun red flag. Hari ni dah tak ada. Dan beberapa tahun lepas, muncul lagi skim emas. Beli 1 gram dapat 10 gram. Beli 10 gram dapat 100 gram. Macam-macam. Hari ni saya tengok ada lagi. Jadi tugas saya beri ilmu kepada at least penyimpan-penyimpan emas yang di bawah pinggan saya, dan saya pun tak boleh nak selamatkan sesiapa. Saya cuma boleh bagi advice. Bahkan beberapa tahun lepas ada dealer saya sendiri terlingkup 10, 20 ribu, 30 ribu. Kononnya beli emas 1 gram dapat 10 gram. Dia siap, bila saya bagi tahu asas-asas tentang emas, dia siap perli saya. Ni dealer saya sendiri. Saya tengok dia buat posting dekat social media. Kalau dah boleh dapat dua-dua, kenapa nak ambil satu? Dia dah start dah. Bila kita tak faham logik asas-asas tentang emas, kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak masuk akal, yang membolehkan untuk merugikan kita lah. Okay? Okay, itu settle bila waktu terbaik untuk beli emas. Dan yang seterusnya, macam mana untuk daftar sebagai penyimpan emas Public Gold lah. Ini soalan yang nanti saya guide step by step. Kalau tuan-puan nak tahu dulu pun boleh. Tuan-puan boleh je isi back dekat bawah, isi back ke form ke dekat saya punya profile, tak perlu bimbang. Yang ni saya akan guide step by step. Saya tak explain dekat sini lah. Saya fokus untuk share ilmu. Okey, berapa bajet minimum untuk simpanan emas? Okey, dengan Public Gold sebenarnya tuan-puan boleh mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 sahaja. Okey, RM100 hari ni kalau tuan-puan rasa tak tahu nak buat apa RM100, tuan-puan bawa pergi mall, saya yakin RM100 boleh habis. Okey, jadi sebab itulah bila kita tak ada duit ni tuan-puan, bila kita ada duit lebih yang tak plan untuk pakai, alihkan cepat-cepat dekat akaun emas physical gap. Lebih selamat. Tuan-puan alihkan RM100. Tuan-puan hari ni RM100. RM100. Minum air dulu. Hari ni RM100, tuan-puan dapat sekitar 0.16 gram. Okey. Jadi RM100 dapat sekitar 0.16 gram. Jadi anda katalah tadi tuan-puan target nak dapatkan 1 dinar 4.25 gram. Tuan-puan 4.25 gram tolak dengan 0.16 gram. Jadi tuan-puan tinggal lagi 4.09 gram. Baki gram untuk tuan-puan top up sampailah tuan-puan keluarkan fizikal. Anda katalah tuan-puan ada bajet lebih lah, sebagai contoh. Tuan-puan ada bajet lebih RM1,000. Esok sebagai contoh. Anda katalah esok harga emas masih kekal. RM1,000 tuan-puan dapat 1.6 gram. Tolak 1.6 gram. Maksudnya tuan-puan kena menabung lagi 2.49 gram. Cukup sahaja 4.25 gram. Macam dalam akaun gap saya ni ada 46 gram. Tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas secara fizikal. Dan antara kelebihan akaun emas physical gap ni, kita boleh
mudah untuk menabung. Selain daripada mudah untuk menabung, kita boleh banyak pilihan tuan-puan untuk kita keluarkan emas secara fizikal. Sebab itulah Public Gold sediakan bermacam-macam design untuk kita, terutamanya design gold bar 1 gram, untuk memudahkan kita menabung, untuk memudahkan untuk kita buat koleksi tuan-puan. Itu tujuan sebenar. Sebab asas emas yang sebenar, beli emas dapat emas secara fizikal. Simple. Okay? Jadi kalau tuan-puan tak nak menabung, boleh tak saya tak nak menabung dulu dekat e-commerce Gap? Nak keluarkan, nak fizikal terus? Boleh. Tuan-puan top up terus. Tuan-puan beli 4.25 gram, arahkan sistem untuk keluarkan emas Public Gold. Public Gold post direct daripada kilang terus ke rumah kita. Okay? Jelas dekat situ. Sesiapa ada siapa rasa jelas, cuba komen 1. Ada apa-apa persoalan, terus tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen. Okay? Baiklah. Okay. Apa yang seterusnya? Seterusnya adalah ini soalan yang sering ditanya. Encik Hafiz, harga emas Public Gold berapa? Saya pun bagi tahu. Contoh hari ni 625 per gram. Ni harga emas fizikal ke digital? Harga emas Public Gold 100% itu adalah harga emas fizikal. Public Gold tak keluarkan emas digital. Tak ada tu. Okay. Semua emas yang Public Gold cuma sediakan emas fizikal, tuan-puan. Tak ada emas digital. Okay. Dekat e-commerce Gap, itu adalah emas fizikal. Sama juga dengan duit, tuan-puan. Duit dekat tangan kita, kita panggil duit. Duit dekat dalam bank, kita panggil duit. Kita tak panggil duit digital dalam bank. Duit dekat tuan-puan ASP tabung haji, itu duit. Sama juga dengan Public Gold, tuan-puan. Ini adalah emas. Okay? Ini adalah emas 20 gram. Dan yang ini adalah emas 46 gram. Emas fizikal juga. Okay? Jadi emas Public Gold ni, okay, simpanan, okay, cuma apa beza emas fizikal ataupun e-commerce Gap, yang mana lebih baik? Simpanan emas yang terbaik adalah emas fizikal yang ada dekat tangan kita, seperti dekat tangan saya ni lah. Okay? Salah satu sebab, tuan-puan, kenapa saya standby 46 gram dekat e-commerce Gap, 46 gram hari ni, 46 gram, darab dengan ketelah 600, sekitar 27,000 lah. Okay? Kenapa saya standby dekat situ? Sebenarnya itu adalah saya standby supaya macam ni, untuk saya tunaikan haji ni, saya dalam proses untuk settlekan rumah saya. Okay? Settlekan proses renovation. Jadi saya tak nak aranukan lagi emas tersebut. Jadi saya standby dekat e-commerce Gap. Okay? Bila perlukan duit, saya terus aranu. Walaupun saya duduk dekat Tanah Suci, duit masuk dekat bank, saya boleh transfer dekat yang renovate rumah saya. Okay? Itu antara kelebihan akaun emas physical Gap. Kalau kita tak keluarkan secara fizikal lah, tapi anda katalah saya keluarkan secara fizikal, nak tak nak, saya kena, saya tak boleh nak aranu dekat sana. Nak jual boleh, tapi saya akan dapat cash. Nak cash, nak masukkan balik ke dalam bank, nak convert dalam ringgit, banyak pula dia punya kos-kos nanti dekat situ. Okay? Itu antara kelebihan apabila kita menabung dekat e-commerce Gap. Okay, baiklah. Cuma untuk pastikan kita menabung secara konsisten, saya lebih prefer e-commerce Gap. Ia lebih mudah dan lebih fleksibel. Sebab itulah saya bagi tahu tadi, lebih mudah dan lebih fleksibel untuk kita menabung. Gap juga emas fizikal, kita boleh menabung dengan bajet serendah RM100. Bila cukup gram dan nak keluarkan emas secara fizikal, kita simpan sendiri. Boleh boleh arahkan sistem Public Gold untuk post daripada kilang terus ke rumah kita. Okay? Itu antara manfaat dan kelebihan apabila tuan-puan menabung dekat akaun emas physical Gap. Baiklah. Okay, emas simpanan dikenakan zakat 2.5%. Ini tentang zakat pula. Ini saya share ni lah tentang soalan yang sering ditanya oleh penyimpan emas. Okay? Berapa jumlah emas yang dikenakan zakat? Zakat ni 2.5%.
sekiranya tuan-puan cukup 85 gram. Okey, bersamaan 20 dinar. Jadi disimpan tempoh setahun berdasarkan kalender hijrah. Okey. Jadi barang kemas juga dikena zakat sekiranya jumlah emas tersebut lebih uruf. Yang ni kena ikut setiap negeri tak samalah. Okey. Okey, seterusnya. Ini. Boleh tak nak terus walk in di branch Public Gold, tuan-puan? Bila saya banyak share ilmu tentang emas dekat social media, ada yang call dan tanya, dekat mana cawangan Public Gold? Saya nak pergi sekarang. Tuan-puan, saya kesian. Kalau tuan-puan pergi dekat cawangan Public Gold tanpa booking appointment, tuan-puan membazir masa. Dan apa-apa urusan hari ini dengan Public Gold, semuanya secara online. Jadi, siapa yang pergi cawangan, yang pertama adalah apabila nak jual emas. Jual emas boleh walk in sahaja. Yang kedua adalah siapa-siapa dah booking appointment untuk ambil emas. Jadi, urusan transaksi tuan-puan nak transfer duit kepada Public Gold, semuanya secara online. Bukan walk in dekat cawangan tuan-puan. Cuba bayangkan, Public Gold dah ada sekitar hampir 2.5 juta ataupun dah lebih 25 juta, saya tak pasti. Okay? Minimum 2 juta lah. Minimum 2 juta. Semua 2 juta penyimpan emas, semua nak pergi walk in. Confirm serabut dekat branch. Nak beratur mungkin tuan-puan boleh seminggu baru boleh dapatkan queue tersebut. Okay? Jadi Public Gold buat sistem yang bagus yang memudahkan semua daripada kita untuk menabung emas dengan mudah, untuk dapatkan emas secara fizikal dengan mudah. Okay? Jadi itulah sedikit sharing saya pada pagi ni. Bagi siapa-siapa yang nak mula menabung, tuan-puan boleh nak tanya-tanya dulu, tuan-puan boleh je isi form dekat bawah. Untuk saya guide tuan-puan mula menabung. Okey, itu saja, saya ada urusan sekejap lagi. Kita jumpa dalam next live. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.